Mati ke ada dua? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni kita jawab soalan pasia peperiksaan akhir sesi 1 26 pada 24 hari bulan 24 hari bulan 11 tahun 2025. Okey, so kita akan jawab soalan um, ini. Okey, cikgu akan buat dulu. Pertama sekali kita akan jawab soalan mean. Okey, so mean formula dia adalah EX over N. Okey, so total semua sekali adalah okey 5 tambah 7 tambah 10 tambah 11 tambah 2X tambah 3 over total semua sekali 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 dan dia bagi dah jawapan adalah 10. Okey, jadi 5 tambah 7 tambah 7. Okey, cikgu kira sekejap. Okey, kita dapatkan dulu nilai X dulu. 5 tambah 7 tambah 10 tambah 11 tambah 3. So, 36 tambah 2X per 5. Ni naik ke atas jadi 5 darab 10, 50, 36 tambah 2X. Jadi 50 tolak 36 sama dengan bahagi dengan 2. So, X akan dapat 7. Okay, so ni X 7 Jadi 7 darab 2, 14, 15, 16, 17. Okay, so compute median of the data. Okay, median of the data kita akan susun daripada nombor hitung nilai median bagi data itu. Okay, jadi kita akan susun daripada kecil ke besar. So, nilai 5, 7, 10, 11, 17. So, sini potong, sini potong, sini potong, sini potong. So, mediannya adalah 10. Okay. Okay, seterusnya calculate the standard deviation. Okay, macam mana kita nak kira standard deviation? Okay, standard deviation kita nak kira dia pakai formula kejap, nanti cikgu tengok dia Sekejap ya. Okay, so standard deviation kita kena pakai formula. Sekejap. Kita pakai formula EX over N, tak silap cikgu. Sekejap, sabar. Okay, tadi N, X kita dapat 7. So 10. Sisi yang piawai kita pakai formula X. Okay, kita pakai formula. Sekejap. Cakap pakai formula satu lagi yang ni kak. Sabar sekejap ya. Aku dapatkan dulu dia punya tu. Cikgu pun dapatkan dulu formula. Baru boleh buat sisihan piawai. Standard deviation. Dia ada formula dia sekejap ya. Nah ni.
Standard deviation dia. Okay. So, mula-mula kita kena buat table dululah. Kita nak buat standard deviation, kita buat table dulu. Okay, table. Okay. Okay, so sini X. X tolak X bar. Lepas tu X tolak X bar kuasa 2. Okay, so min dia bagi dah 10. Okay, min dia bagi dah 10. Okay, mula-mula 5. Okay, 10 tolak dengan 5. So, sini akan jadi 5. 5 kuasa 2, 25. Okay, lepas tu 7. 10 tolak 7, 3. 3 kuasa 2, 9. Lepas tu 10 tolak 10, 0, 0. 11. 11 tolak 1. 1. Lepas tu 7. Tadi X kita dapat 7 kan? So 2. 7 tambah 3. Jadi 17 tolak 10. 7. 7, 2, 49. Okay, so total semua sekali 5 tambah 3 tambah 1 tambah 7. Sini akan dapat 16. 25 tambah 9 tambah 1 tambah 49 akan dapat 84. Okay, so kita nak dapatkan standard deviation, kita buat dulu variance. Variance. X kuasa 2 sama dengan E X tolak X bar kuasa 2 over N. Okay, so total semua sekali adalah 84 bahagi dengan N. N 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Okay, so dia akan dapat 84 bahagi 5 akan dapat 16.8. Jadi kalau standard deviation kita kena punca kuasa 16.8. So kita akan dapat 16.8. So kita akan dapat 4.0988. So inilah dia punya sisihan piawai dia. Okay. Macam tu. Tak susah mana pun. Okay. Dan ni kita tahu macam mana cara kita nak conduct dia punya formula tu lah. Okay. Seterusnya. Okay. A group of engineering students conduct an experiment to measure the electric consumption of industry motor over 1 hour of operation. The data below show the energy usage for 50 electric motor. Okay, calculate mean. Okay, dia bagi dalam bentuk table. So, kita cari mean dan juga kita cari median. Okay, berbentuk macam ni. Okay, ya. Ni kita panggil cumulative data lah. Okay. Cumulative data. Jadi kita akan menggunakan formula satu lagi ni. Ni this one kita panggil dia M. Okay, kita akan cari dia. Okay, so dia dah bagi dah. Sini 10 hingga 14. Okay, frekuensi pun dia dah bagi. So, kita tambah lagi satu iaitu midpoint. Okay, kita tambah table midpoint. Okay, so 10. Sini akan jadi 12. 17, 22, 27, 32, 37. Dan satu lagi kita panggil FX. Yang mana frekuensi kita darabkan dengan, ni frekuensi midpoint ni X. Okay, so kita darabkan 2. 6 darab 12 dapat 72. 7 darab 17, 119. 14 darab 22, 308. 12 darab 27, 324. 8 darab 32,
256. 3 darab 37. Kalau anda kata Cikgu Azina ada salah, bagi tahu Okey. Okey, lepas tu kita cari class boundary. Class boundary iaitu lower dengan apalah 9.5 hingga 14.5. 14.5 hingga 19.5. 19.5 hingga 24.5. 24.5 hingga 29.5. 29.5 hingga 34.5. 34.5 hingga 39.5. Itu kita panggil kelas boundary. So, kalau kita nak senang, kita cari dulu total frekuensi tu berapa. 6 tambah 7 tambah 14 tambah 12 tambah 8 tambah 3. So, totalnya adalah 50. Okay, FX pula 72 tambah 119 tambah 308 tambah 324 tambah 256 tambah 11. So, dapat 1190. Okay. Okay, so kita nak cari mean. So, kita nak cari mean. Formula mean ialah X sama dengan total Fx over F. Okay, so Fx total dia adalah 1190. Frekuensi adalah 50. So, jawapannya adalah 1190 bahagi 50. So, dapat 23.8. Okay. Okay, seterusnya kita nak cari median. So, kalau nak cari median, kita kena tambah sini cumulative frequency. Cumulative frequency, kita kena letak sini 6. Okay, so 6 tambah dengan 7. 6 tambah 7, 13. Tambah 14, 27. Tambah 12, 39. Tambah 39 tambah 8, 47. 47 tambah 3, 50. So, dia kena tambah gini dia kena tambah gitu. Sampai last kalau dapat 50. Okay. So, kita nak dapatkan dia punya median. Kita kena bahagi N per 2 dulu. N per 2. So, frekuensi adalah 50 bahagi dengan 2. So, kita akan dapat 25. Kita pilih dekat cumulative frequency yang mana 25. Okay, jadi kita ambil 27. Okay, kita akan ambil nombor 3 ni Okay, kita pun letak 3 macam ni nombor 3 Nombor 3, nombor 3, nombor 3. So, kita gariskan dulu macam ni. Okay, 27. Okay, lepas tu baru kita masukkan dalam formula. Median, depan ada cikgu rasa kan? Okay. M sama dengan L tambah N over 2 tolak F, Fm, C. Okay. So, L adalah lower boundary. Okay, jadi 19.5. Plus N over 2. Maksudnya 50 bahagi dengan 2. Tolak, okay. Yang before cumulative frequency before. 13. Tolak dengan frekuensi, apa panggil? Tolak dengan 3, okay, FM tu adalah frekuensi ni lah. 14. Okay. Lepas tu dia punya jarak 24.5 tolak dengan 19.5. 5 jarak dia. Okay. So cara nak kira dia, kira yang dalam kurungan tu dulu. 50 bahagi 2 dulu. Lepas tu tolak 13. Lepas tu bahagi dengan 14. Lepas tu darab dengan 5. Lepas tu tambah dengan 19.5. So akan dapat 23.7.
79. Okay? Yang penting awak kena tahu macam mana nak cari. Yang paling penting sekali, sekejap ya, cikgu highlightkan yang apa panggil, yang senang awak nak tengok. Okay. Mula-mula awak highlight dululah. Sorry. Mana highlight? Bukan. Okay. Kuning tu cerah sangat dah. Okay ni. Payuh weh. Cikgu nak highlight. Highlight tadi ke? Ni highlight. Okay. So, awak dapatkan dulu ni. Okay ni awak highlight dulu nombor 3 ni. Lepas tu yang awak nak guna nanti ialah cumulative before dengan frekuensi. Dua tu yang kita akan guna pakai. Yang penting awak highlightkan dulu supaya orang kata tak susah lah. Macam tu. Okay? So nanti awak bolehlah cuba-cuba buat. Okay. Ni apa pula? Without replace. This one adalah probability. Probability. Okay, jap. Cikgu tengok jap. Probability. Probability ya. Aku dapatkan dulu kejap. Dia punya tu. Ya. Okay. Probability ya. Dia kata sebuah papan circuit board contain 20 kapasitor. Okay. Dia ada 20 kapasitor. Tebalnya. Dia punya tulisan. Ke memang tebal gini? Ni lain patutlah. Okay. Okay, kapasitor ada 20. Okay, lepas tu 4 defektif, rosak. Okay, 4 rosak, defektif. Jika 3 kapasitor dipilih secara rawak tanpa ganti, kira kepada semua kapasitor masih baik. Total semua adalah 20. Total semua 20. Okay, sekejap. Yang rosak 4. Kebarangkalian 20 semua sekali. Sebuah papan dengan 20 serta 4 daripada yang rosak. Jika 3 tanpa ganti, kira kalau kita tulis macam ni, kapasitor. Elok rosak. Ada per 20 kan? 4 rosak. 4 per 20 kalau sini jadi 7 berapa? Bukan, 16. 16, 17, 18, 19, 20. Okay. So 4 per 20 kita boleh jadikan dia sebagai 4 per 20 dia jadi 1 per 5 kan? Tak apa, sekejap. Okay, sekejap. Elok rosak. Okay, lepas tu dia kata apa? Jika 3 kapasitor dipilih secara rawat tanpa ganti. Jika 3 secara rawat tanpa ganti. Kita pilih, lepas tu kita tak ganti dah. Sekejap ya, cikgu tengok sekejap. Okay, kalau kita pilih yang elok lah satu kan. Kita try ya. Cikgu try.
Kalau kita di sini, kalau elok, kalau kita pilih satu, sini jadi 15/19 lah kan? Sini akan jadi, sekejap, 19 tolak 15. Sini akan jadi 4/19. Okey. Lepas tu sekali lagi kan? Elok rosak. Elok rosak. Sebab dia kata 3 kali kan? Maknanya 15 kalau buang satu, buang sekali lagi dengan 14/18. 14/18. So, 18 tolak 14. Sini akan jadi 4/18. Sini, 14/18. 4/19. Kita tengok sekejap ya. Sekejap. 15. Sekejap cikgu tengok sekejap. Sebab dia kalau nak buat pokok ni dia payah sikit. Sekejap. Cikgu tak ada jawapan. Semua main dengan otak belaka. Ni dia kata without replacement. Tanpa replacement. Yang ni cikgu KIV dulu. Tapi dia cakap kat sini, dia cakap kira kebarangkalian semua kapasitor yang masih elok. Yang masih elok maknanya ni elok, ni elok, ni elok lah. So dia akan jadi 16/20 darab 15/19 darab 14/18. Macam ni. So dia akan jadi 28/57. Kalau macam ni lah kalau Cikgu Azina, Cikgu Azina. Cumanya Cikgu Azina tak reti nak bahagian bawah ni Cikgu Azina lupa. Nanti Cikgu Azina tengok balik yang ni ya. Yang lain okey, yang tu je lah. Cikgu Azina confuse sikit. Okay. Okay. So, kirakan matrik L dengan U menggunakan kaedah Crout. Kaedah Crout. Apa? Crout. Crout method. Adakah anda ingat Crout method? Crout method. Kirakan matrik L dan U menggunakan kaedah Crout. Kita ada Dirichlet method, kita ada Gauss measure method, dan kita ada Crout method. Crout apply deposition using Crout method. Crout method. Okay. Jom kita buat sama-sama kaedah Crout method. Okay, Crout method. Cikgu Azina pun kena tengok juga. Takut silap. Crout method kan.
Okey. So dia ada 10 markah. Bukan sikit-sikit, 10. So kita tulis dulu. Okey, dia punya bentuk dia 3x1 tambah 2. Oh, yang ni dia tu kan. Okey, okey, sorry. Yang ni dia bentuk XY. Okey, okey. 2y tambah z sama dengan 1. 5x tambah 3y sama dengan okey, jadi yang ni kita kena ubah pergi belah sini dulu. Pergi belah sini dulu dia akan jadi tolak 2 tambah 4z equal 0. So dia akan jadi 5x tambah 3y tambah 4z equal 2. Okey. Pastikan awak tukar dulu benda ni tukar dulu. Jangan tak tukar. Tukar dulu. 5x tambah 3y tambah 4z. Okey, lepas tu x tambah y tolak z equal 1. Okey. So kita tukar dalam bentuk matrik dulu. Okey. 3, 5, 1. 2, 3, 1. 1, 4, negatif 1. Lepas tu kita buat X, Y, Z. Lepas tu 1, 2, 1. Okay, buat dah bentuk ni dulu ya. Okay, lepas tu kita akan pecahkan AX equal B. Okay, so kita pecah dulu. A sama dengan 3, 5, 1, 2, 3, 1, 1, 4, negatif 1. Okay, lepas tu X, Y, Z. Lepas tu B, 1, 2, 1. Okay. Lepas tu kita kan nak guna crop method. Crop. Okay. Jadi formula dia A sama dengan L U. Okay, jadi A kita masukkan dulu 3, 5, 1, 2, 3, 1, 1, 4, negatif 1. A, L, U ya. Okay, lepas tu L tu apa? Ni masalah kita ni. L tu macam mana cikgu? L tu macam mana? Okay. So, L tu maknanya kita kena buat apa, perasan tak yang kata 000 atas dengan 000 bawah. Okay, jadi kita kena buat gini dulu. Kita kena tulis L 1, 1. Lepas tu sini kosong, sini kosong. Okay. Lepas tu L 2, 1. L 3, 1. L 2, 2. L 3, 2. L 3, 3. Sini kosong. Kosong, kosong. Okay, macam tu. Okay, dia apa? Kita panggil apa ya? Okay. Lepas tu, kita mulakan pula dengan 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ingatlah formula ni, jangan lupa pula. U 1, 2 sebab dia ALU kan. 1, 2, U 1, 3, U 2, 3. Okay, ingat formula ni. Ingat formula dia. Jangan lupa. Okay, lepas tu kita akan masukkan dulu. 3, 5, 1, 2, 1, 1, 4, negatif 1. Okay, lepas tu cara darab dia
L11, L21, L31. Okey, tu biasa je lah. L11, L21, L31. Tu tak ada masalah. Kat sini kita kena tambahkan pula. Okey. Yang ni kena ingat Yang ni kita akan pasangkan dengan yang ni. L11, U12. Okey, lepas tu pasangan yang kedua. L, yang ni 21. Okey. Pasangan dengan U12. Okey. L21 dengan U12 tambah L22. Ni awak kena, ini tak ada cara lain. Awak kena menghafal. Step ni awak kena ingat lah. 21, 12, lepas tu ambil pula 22 kat tengah. Okey, lepas tu ni L31, lepas tu U12. Perasan tak 12 ni kita pakai belakang direct kan? Tambah L32. Lepas tu L11, U13, L21, U13 tambah L22, U23. Lepas tu L31. Maklumlah tulisan cikgu tak berapa nak betul juga. Cikgu punya tu kurang space. 3 L U sekejap. 13 tambah L32, U23 tambah L33. Nak tengoklah nota ada. Dalam nota ada. Dalam nota ada. Dalam nota ada. Okay, so by comparing with the matrix. So macam mana kita nak comparing ni? Pening ni. Banyak ni kan? So kalau nak senang kita buat table. Kita buat table gini. Okay. Kita buat 6. 6. Kita buat table gini 6. Okay. So mula-mula L11. 1 sama dengan L11. Bukan 1, 3. Sorry. Yang pertama kan, 3. Ni 3 L11. Lepas tu L11, U12. Kita ambil yang ni dengan yang ni Okay. Sama dengan 2. Jadi L11 dapat 3. U12 sama dengan 2. Jadi kat sini U12 adalah 2/3. Macam tu. Okay, so kita buat every kotak lah. Lepas tu L11, U13 sama dengan 1. So L11 jawapan dia 3. U13 sama dengan 1. So U13 sama dengan 1/3. Itu. Okay, lepas tu yang ni pula. 5. Okay, ni settle dah. Bawah pula. 5 sama dengan L21. Jadi kat sini L21, U12 tambah L22 sama dengan 3. Sorry lah, ruang tak berapa nak cukup. Tengoklah cikgu tinda-tinda sikit. Okay, so 5 U12 dapat dah kat atas tadi kan? Masuk je. 2/3 tambah L22 sama dengan 3.
Jadi, kita pun ambil kalkulator. Kita kira. Kita kira. 5 darab 2/3. Okay, lepas tu 3 tolak answer. Negatif 1/3. L22 akan dapat negatif 1/3. Okay, lepas tu yang ni settle dah. Nombor 4 pula. L21 U13 tambah L22 U23 sama dengan 4. Dengan 4. L21 dapat 5. U13 dapat negatif 1/3 tambah L22 tua negatif 1/3 U23 okay, sama dengan 4. Okay, so kira lah 5 negatif 1/3 lepas tu sama dengan lepas tu 4 tolak dengan answer. Lepas tu bahagi dengan negatif 1/3. So dapat negatif 17. Okay, contoh. Okay. Yang paling panjang sekali bawah ni lah. Okay, bawah ni pula. L31 dapat 1. L31 dapat 1. Lepas tu L31 U13 tambah L32 sama dengan 1. Okay. Lama-lama buat pandai ni. 1 U13 negatif 1/3 tambah L32 sama dengan 1. Jadi 1 darab negatif 1/3. Jadi 1 tolak answer. Kita dapat 4/3. L32 sama dengan 4/3. Yang ni pula. Yang ni panjang. Manalah Cikgu Azzi nak tulis. Cikgu Azzi nak tulis sini lah, boleh tak sambung? Yang ni Cikgu Azzi nak tulis sini ya. Okey. L31 U13 tambah L32 U23 tambah L33 sama dengan negatif 1. L31 okey 1. U13 negatif 1/3. L32 4/3. U23 negatif 17. L33 tak tahu. Sama dengan negatif 1. So 1 negatif 1/3 tambah 4/3 negatif 17. Okey, so negatif 1 tambah ke tolak? Tambah apa tolak? Tolak, buat sana jadi tambah lah. Tambah answer. Sebab dia negatif, nanti dah. 1 negatif 1/3 tambah 4/3 negatif 17. Negatif 23 tambah L33 sama dengan negatif 1. So negatif 1
tambah 23. So, L33 dapat 22. Okey, sini L33 dapat 22. Okey. Kalau dah siap situ, maknanya belum siap lagi. Sabar, belum. Siapa cakap sudah siap? Belum. Okey, jadi kita akan guna balik yang kita dapat tadi. 1, 2, negatif 1, 0, 4. Okey. So, kita akan guna balik matrik L tadi. Matrik L tadi. Kita masukkan balik L yang tadi kita dapat tu. Kita masuk balik Okey, LU kan? Okey, kita masukkan L. L11 3. L21 5. 3 1 1. Sini kosong. L22 negatif 1/3. L32 4/3. 0 0 L33 22. So kita masukkan dulu L. Lepas tu kita masukkan U pula. Okey, sini 1 1 1 0 0 0. Okey, sini benda tadi U12. U12 2/3. U13 negatif 1/3. U23 negatif 17. Okey, kita pun masuk sini. Negatif 17. Negatif 17. Negatif 17. Okey. Jadi, bila kita dah sampai kat sini, apa yang kita perlu buat ialah kita kena masukkan dulu nilai LY sama dengan B. Kita pakai formula LY sama dengan B pula. Panjang dalam kerja ni. Memang panjang. Cikgu sambung kat sini LY sama dengan B. Kita pakai formula. Dah siap sampai situ, dah masuk LY sama dengan B pula. Ni step yang terakhir lah. Okay. Yang mana bila kita susun, kan kita dapat 1, 2, matrik L tadi 3, 5, 1, 0, negatif 1/3, 4/3, 0, 0, 22. Lepas tu sini kita XYZ. Lepas tu B ni kita akan ambil yang hujung tadi. 1, 2, 1. Okay. So kat sini kita akan dapat tahu. Apa dah? Tapi sekarang ni dia bukan 1 kat depan dia. Dekat depan dia adalah 3. Jadinya kita kena macam ni jugalah. 3 X sama dengan 1. Macam tu. 3 X sama dengan 1. Jadi 3 X sama dengan 1. X sama dengan 1/3. Macam tu. Okay, lepas tu yang lain-lain tu. Yang lain-lain tu nak buat macam mana? Susunlah balik. Susun balik. Sekejap. Susun balik macam ni. 5 X tambah negatif 1/3 Y sama dengan 2. Okay, so 5 1/3 tambah negatif 1/3 Y sama dengan 2. Okay, jadi 5 1/3. X tu kan, okay. Lepas tu 2 tolak ansur. Lepas tu bahagi negatif 1/3. So, Y akan dapat negatif 1. Okay, Z pula. Okay, Z pula. Z pula. X
tambah 4/3 Y tambah apa tu 22. 22 rasanya. 22 Z sama dengan 1. 1/3 tambah 4/3 negatif 1 tambah 22 Z sama dengan 1. 1/3 tambah 4/3 negatif 1. Okey, sini akan dapat negatif 1 tambah 22 Z sama dengan 1. Jadi 1 tambah 1, 2 bahagi 22. So, dia akan dapat 1/11. Okey. Kita dah dapat jawapan. Kita kena check. Kalau jawapan cikgu ni tak dapat, alamatnya cikgu punya jawapan salah. Menangislah cikgu. 3 darab. Okey, cikgu check balik. Kalau kita nak check, kita masukkan je mana equation yang kita nak. Cikgu nak masuk yang atas sekali. 3X tambah 2Y tambah Z. Betul tak dapat 1? Okay, tambah 2. Y negatif 1. Bismillah. Tambah Z 1/11. Okey, cikgu punya jawapan adalah salah. Cikgu punya jawapan salah. Salah. Sebab cikgu tak dapat 1. So, di dalam equation cikgu ni, terdapatnya kesilapan yang telah cikgu Azrina lakukan. Mungkin cikgu Azrina salah pada nombor Z. Cikgu rasa cikgu silap pada Z. Yang ni kot kalau cikgu salah. Yang ni. Sebabnya negatif. Okey, sekejap cikgu rasa. 1. Sebab 1 negatif 1/3 tambah 4/3. Korang baiki lah balik. Jangan korang tiru bulat-bulat cikgu tu. Cikgu tu mungkinlah ada apa orang panggil? Kesilapan yang cikgu Azrina lakukan. Jadi awak kena baiki balik. Apa kata? Kena buat lagi lah. Mungkin cikgu Azrina ada silap. Tapi kalau cara cikgu Azrina betul dah. Cumanya jawapan cikgu Azrina tu yang salah. Tapi langkah-langkah dia memang macam tu lah. Langkah dia tak lagi. Sama je langkah. Cuma cikgu Azrina ada mungkin kesilapan dari segi mengira. Cikgu Azrina ada kesilapan dari segi mengira. Jadi awak kena tengok kat mana silap cikgu Azrina. Step 3 cikgu dah okey Y2 Y okey. Cikgu Azrina silap dekat mana? Awak try tengoklah. Sebab cikgu Azrina mungkin silap mengira, silap kira. Ya, cikgu Azrina silap kira. Y1, Y2, Y3. Y1, Y2, Y3. Lepas tu equation 3 pula. X1, X2, X3. Jawapan dia patutnya ada 6 lah. Oh. Okay. So ada silap lah dekat situ. Hmm. Hmm. Mungkin cikgu Azrina ada tersilap langkah. Tersilap langkah lah ni. Sebabnya dari segi yang cikgu Azrina kira tadi tu betul dah. Tapi dia cakap kat sini. Oh, okey.
Okey, okey, okey. Tak apa. Yang ni nanti kita akan buat sama-sama. Okey, tak apa. Cikgu Azrina rasa betul dah langkah kita ni X, Y, Z ni betul dah satu ni. Tapi kita ada nilai untuk bahagian satu lagi. Maknanya yang Cikgu Azrina bagi 351 negatif 13/4/3 dengan 22 ni bahagian yang kosong-kosong atas kan. Ada satu lagi kita dah dapat nilai ni. Contohlah kita dah dapat 1/3 negatif 1 dengan 1/11 ni. Kita kena kita kena masukkan pula. Tadi kita masukkan formula LYB kan. Lepas tu kita kena masukkan pula UXY. Kita kena masuk. Maknanya awak ada dua langkah lagi lah. Tak apa, yang tu nanti Cikgu Azina akan buat sama-sama dengan awak di dalam kelas nanti. Okay. Ni Cikgu Azina tunjuk sikit dulu. Okay. Cikgu berhenti rakaman sikit. Kejap. Ya,